Hai, Assalamualaikum. Kita akan sambung untuk tema yang kedua bagi kerja khusus pengajian am tahun 2026 iaitu tema peruncitan. Untuk yang pertama, kita akan lihat dahulu apakah had kajian bagi kajian ini. Peruncitan ini mestilah yang wujud di Malaysia sahaja, sama ada kita menggunakan kawasan atau lokasinya adalah pasaraya, kedai serba nikah, peruncitan dalam talian, kedai runcit, pasar malam, koperasi, farmasi, MLM dan juga dropship. Dan setiap benda ini kalau boleh kita akan kaitkan dengan ekonomi individu, keluarga ataupun organisasi tersebut. Contoh kedai serba nikah ataupun pasaraya yang awak boleh pergi untuk kita buat soal selidik. Antaranya ialah Niso. Niso saya tahu ramai yang tahu Niso dan juga Eco kan. So ini adalah level kedai yang lebih kurang sama sebab menjual produk harga murah dalam RM2.40 ke RM2.60. Okay. 7-Eleven, CS, Checkers dan sebagainya lah. Ini contoh-contoh yang ada. Tak semua tempat ada CS, tak semua tempat ada Checkers. Okay. So, lihatlah kawasan awak apa yang ada. Kalau contoh tempat lain kita ada TF, lagi Billion dan sebagainya. So, boleh guna kawasan-kawasan ini untuk kita buat sebagai lokasi kajian. Untuk bayar skop kajian, ini antara contoh skop kajian yang boleh kita tengok. Tetapi ada beberapa skop yang agak sukar untuk dibuat sebab apa? Sebab respondennya adalah organisasi tersebut. Kalau awak ingin mencari peniaga, awak kena carilah peniaga sebanyak 30 orang sebab soal selidik akan dijawab oleh 30 orang responden. Pilih mana-mana skop kajian yang memudahkan kajian awak dan juga responden juga adalah responden yang memudahkan awak untuk menjawab soalan tersebut. So ada beberapa skop kajian yang sesuai dibuat menggunakan sama ada pelanggan, biasanya pelanggan ataupun pengguna lah. Dan ada juga skop kajian yang kita akan menggunakan responden yang adalah organisasi tersebut atau pekerja. So mungkin pekerja atau organisasi tu agak sukar untuk dapatkan responden. Kita akan lihat contoh-contoh bagi tema yang kedua ini. Okey, ini antara contoh secara random sahaja, tiada detailnya lagi. Inilah antara contoh tema 2. Okey. Lepas tu yang ni. Dan itu sahaja, hanya ada 2 sahajalah yang saya letak di sini. Dan selainnya kita akan lihat secara detail. Contoh tajuk kajian yang pertama bagi tema yang kedua ini, kecenderungan pengguna terhadap pembelian peruncitan e-dagang melalui TikTok Shop. Satu kajian di Taman AAA. Bermaksud respondennya ialah pengguna di mana? Di kawasan kejiranan Taman AA tadi itulah. Okey. Objektif 1 mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kecenderungan pengguna untuk membuat pembelian. Kenapa orang suka beli dekat TikTok? Itu maksud ayat ni. So, antaranya ialah demonstrasi produk secara langsung. Yes, produk itu akan dijual secara live. Bila tengok dekat live, awak senang tanya apa-apalah jenis material macam mana, produk ni bentuknya macam mana dan sebagainya lah. So, inilah antara faktor yang menyumbang kepada kecenderungan pengguna untuk membeli di TikTok. Kalau tadi ini adalah faktor, objektif yang kedua kita akan kaji tentang langkah untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Okay. First, kita menggunakan sistem pembayaran yang selamat. Biasanya sama ada COD ataupun online banking. Adapun kalau dekat TikTok, dia ada TikTok pay later kot. SP later kita ingat. Macam itulah. So, ini antara langkah untuk meningkatkan pengalaman yang bermanfaat lah untuk pengguna di TikTok Shop. Tajuk yang kedua, kita masih menggunakan pengguna ataupun pelanggan yang membeli barangan runcit di satu kajian dalam kalangan pelanggan di bla bla bla. Okey, yang ni awak boleh letakkanlah lokasi awak sama ada dalam kalangan pelanggan di Ion ke, Ion Ceras ke, apa lagi, Ion Beat ke, Speedmart dan sebagainya lah. So, boleh letak, okey. Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pilihan pengguna ketika membeli barangan runcit. Kenapa pengguna beli barang runcit dekat situ? Okay, kenapa? Mungkin sebab harga ni yang membuatkan pembeli itu berminat untuk beli di situ. Maksudnya harga dia berpatutan lah. Senang nak parking ke, kerap membuat secara impas ataupun spontan. Kata nak beli gula je, tapi terbeli benda lain. Itu maksud saya kerap membuat pembelian secara spontan. Okay?
Mengkaji kesan pembelian barang runcit terhadap tahap kepuasan. Sama ada awak berpuas hati tak dengan barang yang dibeli di Ion contohnya. So, produk yang dibeli selalunya berada dalam keadaan yang baik. Puas hati tak? Saya berpuas hati dengan pilihan produk yang tersedia di kedai itu. Dia banyak pilihan. Okay? Susun atur dan kebersihan. Biasanya, kalau kedai itu bersih dan tersusun atur, kita suka untuk beli dekat situ. Perasan tak? Kalau ada kedai tu yang jenis serabut, jenis tak tersusun dengan baik, kita rasa kita tak suka pergi kedai itu. Itu adalah pengalaman pengguna atau pelanggan yang hadir ke kedai tersebut. Tajuk yang seterusnya, tahap kepuasan pelanggan terhadap penjualan barangan runcit di Ion Big BTHO. Ini adalah kawasan di rumah saya. Jadi, kepuasan pelanggan respondennya adalah pelanggan. Okey, mengenal pasti aspek. Aspek dengan faktor sebenarnya sama tau. Tapi saya ubah sikit beberapa term supaya ia nampak lain sikit. Padahal sama je. Dan kalau awak perasan, item dia pun lebih kurang sama. Sebab apa? Dari aspek harga, dari aspek kualiti barang dan juga yang ini kita masukkan layanan mesra dan cekap daripada kaki tangan. Objektif yang kedua, mengkaji kepentingan. Yang ini saya lainkan sikit. Kita akan kaji tentang kepentingan lokasi. Apa bestnya lokasi kedai ini? First, sebab dekat dengan rumah saya. Contoh ataupun dekat dengan kawasan tempat kerja saya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab mudah untuk parking. Kemudahan parking yang besar mempengaruhi saya untuk membuat keputusan untuk berkunjung ke Ion Big BTHO tadi. Dan yang ketiga, di sekitar kawasan Ion Big ini ada juga kedai-kedai yang lain. So, bukanlah dia seorang je atau satu kedai sahaja dalam tu. Dia ada juga kedai yang lain. Sama ada di dalam Ion Big itu ataupun di luar kawasan Ion Big pun ada juga kedai yang lain. So, ini antara contoh kepentingan lokasi kedai itu yang mempengaruhi keputusan saya untuk terus berkunjung ke Ion Big BTHO. Tajuk yang keempat, pengalaman pelanggan. Okay, kita masih menggunakan respondennya adalah pelanggan, tetapi sekarang ini kita tukar kawasan di 99 Speedmart, Taman Tun Perak. Okay, ini Speedmart. Speedmart mana-mana pun banyak sebenarnya. So, kalau tadi kita mengenal pasti faktor aspek, sekarang ni ialah persepsi. Sebenarnya sama je. So, item dia pun sama, tetapi saya referkan dia kepada harga dan juga kualiti barang sahaja. Dia tak ada servis perkhidmatan mesra tu tak ada So, ini kita boleh gunakan harga barangan Speedmart berpatutan, ditawarkan lebih murah berbanding kedai runcit yang lain. Kalau awak perasan, ya sebenarnya untuk item yang kedua. Paparan harga jelas dan juga mudah difahami, kualiti barang dan sebagainya. So, ini adalah item yang hanya dikaitkan dengan harga dan juga kualiti barang di Speedmart. Mengkaji persepsi pelanggan terhadap operasi pula. Kalau tadi persepsi terhadap harga dan juga kualiti barang. Untuk objektif yang kedua, masih lagi mengekalkan persepsi tetapi kita refer pula kepada operasi perniagaan. Baik. Okey, waktu operasi adalah sesuai dengan keperluan pelanggan. Dia buka pukul 10, tutup pukul 10 malam. Proses pembayaran yang efisien. Okay, susun atur barangan memudahkan pelanggan membuat pembelian. So, ini antara contoh item bagi objektif yang kedua bagi tajuk yang keempat. Untuk tajuk yang kelima, lokasi kedai serbanikat ini adalah berada di kawasan kejiranan Ceras Perdana dan tidak dispesifikkan kepada mana-mana kedai. Bermaksud, Ninso boleh, Eco boleh, Speedmart, Econ Safe, Ion B, Ion, TF dan sebagainya secara random, okay? So, untuk tajuk yang kelima ini, respondennya semestinya pelanggan. So, mudah, okay? Mengenal pasti pengaruh lokasi terhadap kekerapan pelanggan membuat pembelian. Kenapa orang selalu pergi sana? Sebab apa? Mudah diakses, strategik, berada di kawasan yang selamat dan juga selesa kepada pelanggan. Selain daripada pengaruh lokasi, kita akan kaji juga faktor lain yang mempengaruhi kesetiaan pelanggan. Contoh di sini, kualiti harga, perkhidmatan pelanggan ni macam mana ataupun susunan kedai dan pengalaman pelanggan. So, ini juga contoh yang kita boleh gunakan untuk tema peruncitan. Tajuk yang seterusnya ini adalah di kawasan sekolah sahaja, iaitu kita akan menggunakan lokasi koperasi sekolah sebagai kita punya kajian lah.
Kalau contoh di sini sekolah saya. Okey, apa yang kita akan kenal pasti adalah faktor yang mendorong pelanggan untuk terus membeli. Kenapa pelajar suka beli dekat koperasi je? Alright, pelanggan di sini tidak semestinya pelajar. Awak boleh gabungkan dia dengan guru ataupun pelajar saja, guru saja atau pelajar guru. Boleh sebab dia kata pelanggan. Baik. So inilah faktor dan juga apakah kepentingan koperasi sekolah ini dari perspektif pelajar. Alright. Bila di sini saya tulis pelajar, bermaksud respondennya akan jadi pelajar. Kalau awak buang istilah pelajar itu, kita tukar kepada pelanggan, dia boleh jadi cikgu dan juga pelajar. Okey, refer lah mana yang awak nak buat. Tak kisah. Okey, ini antara contoh-contoh bagi jawapan kepentingan. Ni yang ketujuh. Kalau awak perasan, 1 hingga 7, dia punya item, orang kata fokus isunya, faktor aspek persepsi lebih kurang sama je. Cuma kita akan mempelbagaikan tajuk dan juga istilah-istilah yang digunakan. Okay, kalau awak perasan juga, item dia pun akan jadi lebih kurang sama je. Okay, so yang ni soalan nombor 7, tajuk nombor 7. Kejayaan EcoShop Plus. EcoShop Plus maksudnya, dia jual barang RM2.40, RM2.60 plus dengan barang-barang lain yang harga melebihi RM2.60 tau. Berbeza dengan EcoShop. Kalau EcoShop sahaja, harga dia RM2.40, RM2.60. Kalau plus, dia ada barang lain. Itu maksud beza di antara Eco dan juga Eco Plus. Right. Dalam kalangan pelanggan. Okay, ini pun pelanggan juga. Apa yang kita kenal pasti ialah faktor-faktor yang mendorong pelanggan memilih EcoShop sebagai tempat membeli belah. Ayat dia lain daripada yang tadi. Tapi sama je jawapan dia. Harga, pilihan barang, lokasi, persekitaran kedai yang bersih dan sebagainya. Objektif yang kedua, mengkaji pandangan pelanggan terhadap kualiti produk. So, inilah jawapan-jawapan bagi item pandangan. Kepuasan pelanggan dalam sistem pembayaran di pasaraya, Ion. Responden, pelanggan. Apa yang kita kaji ialah sistem pembayaran dia. Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap sistem pembayaran. Kenapa pelanggan ini menggunakan sistem pembayaran contoh online ataupun secara tunai. Sebab apa? Sebab faktor kepantasan transaksi. Mana lebih cepat? Seorang nak cepat je, tak nak lambat-lambat. Kadang-kadang kalau guna credit card, dia sistem jam lah, apalah kan. So nak cepat, guna tunai. Faktor keselamatan pembayaran. Selamat tak bayar guna kad kredit? Selamat tak bayar guna kad? Right? Faktor pemilihan sistem pembayaran. Faktor dia, kenapa orang pilih? Dan faktor layanan pekerja. Dia ada cara dia. Okay? Mengkaji kecenderungan pelanggan dalam memilih sistem pembayaran semasa membuat pembelian. Pilihan sistem pembayaran saya bergantung kepada jumlah pembelian. Contoh kalau beli sikit dia, RM2 sahaja, bayar guna cash. Kalau RM200, bayar guna kad. Itu maksud dia tau. Bergantung pada jumlah pembelian. Pilihan sistem pembayaran saya bergantung pada kepantasan. Mana yang lebih pantas sewaktu itu. Okay? Kalau sistem jam, lebih pantas guna tunai. Kalau okey je, guna kad, laju sikit. Contoh, memilih sistem pembayaran yang paling diterima secara meluas di Ion. Selalunya kalau dekat Ion, dua-dua diguna secara meluas. Tak kisahlah guna tunai ke ataupun guna kad. Ini contoh lain yang menggunakan tajuk yang sama tetapi saya tukarlah dia punya e-dagang. Kalau tadi TikTok, sekarang guna Shopee. Kalau tadi pelanggan, sekarang kita guna cikgu pula. So, responden awak hanya di sekolah sahaja, bukan yang berada. Lagipun beli e-dagang. E-dagang tak ada kedai kan. So, tanyalah mana-mana cikgu yang gunakan beli barang guna Shopee. Bolehlah tanya dekat cikgu tersebut. Strategi pasaran Lotus dalam menarik pelanggan. Kalau tadi kita guna EcoShop tak silap. Jadi kita guna pula Lotus. Alright. Penilaian pelanggan terhadap perkhidmatan dan operasi kedai. Kita guna NISO pula. Ini tukar je kawasan dia. Dan item dia pun lebih kurang juga sama nanti tau. Tapi bolehlah ulas-ulas sikit supaya dia nampak lain sikit pun tak apalah. Terutamanya bagi pelajar ataupun cikgu yang dalam kelas dia ada ramai student. So kalau boleh kita mempelbagaikanlah tajuk itu tetapi dalam-dalam dia lebih kurang sama je. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye.